Assalamualaikum and hai semuanya. Selamat berpuasa Bu Manis ucapkan buat semua. Pejam celik kejap je masa berlalu kan. Kita pun dah masuk minggu akhir berpuasa. Semoga kita bertemu lagi di bulan Ramadan akan datang. Untuk kali ni Bu Manis nak kongsikan resepi dan cara Bu Manis buat kek brownies kedut-kedut ke atas macam tu. Memang sesuai sangat dijadikan orang kata dessert buat berbuka puasa nanti ataupun juadah di hari lebaran, di hari raya Aidilfitri nanti. Jomlah kita tengok cara-cara dan bahannya. Memang sedap dan mudah. Jom. Okey, mula-mula ayatkan 1 cawan tepung gandum, 2 sudu besar serbuk koko, 1 sudu kecil baking powder dan secubit garam. Untuk kek coklat ke brownies ni kan, Bu Manis memang suka bubur sikit garam supaya nanti dia akan naikkan lagi kita punya rasa kek coklat ke brownies tu. Lagi sedap lah kiranya. Ni lah tujuan kita ayat, nampak tu ada kertas kecil macam tu kan. Bu Manis guna sudu je. Buat-buat macam tu sampai habis lah. Baru nanti kek kita pun cantik je teksturnya. Dah macam ni gaul-gaul bagi rata lah kita punya tepung gandum, serbuk koko, baking powder dengan garam tadi kan. Bagi rata semua tu baru nanti elok lah kiranya nanti kita punya kek tu. Seterusnya ni bahan untuk adunan basah. Bu Manis guna 1 papai dark coklat badan 210 gram macam tu, atau kakao boleh guna 1,5 cawan dark coklat coin, kemudian setengah buku butter dan 1 cawan brown sugar. Brown sugar tu kan kalau kawan nak kurangkan manis pun boleh juga. Guna 3/4 cawan pun dah cukup. Tapi untuk Bu Manis 1 cawan tu dah just nice je lah kita punya kek brownies, kita punya kemanisan tu kan. Kemudian masak dulu kita punya dark coklat tu dengan butter double boiler macam ni. Gaul-gaul rata macam tu lah sampai kita punya butter tu pun cair sikit kan. Dah macam ni bolehlah masukkan kita punya brown sugar tadi tu. Brown sugar ni nak masuk lepas butter tu dah cair sikit pun tak apa juga, ataupun macam ni pun dah boleh masuk. Gaul lah bagi kita punya tu butter tu cair dengan sebati kita punya bahan ni. Untuk double boiler ni kan, lepas air tu yang mendidih, bolehlah gunakan api kecil je sambil kita kacau-kacau kan kita punya bahan ni bagi sampai betul-betul hancur kan. Nanti kawan-kawan tengok dia macam likat-likat sikit kan. Tak apa, jangan risau, sebab nanti bila kita nak buat kek brownies tu kan, nanti tu yang tekstur dia jadi macam kenyal-kenyal tu walaupun kita guna tepung gandum je. Ada bintik-bintik, nampak bintik gula tu kan, tak apa, tak payah risau. Macam ni dah okey dah, bolehlah tutupkan api. Jomlah kita tengok seterusnya. Okey, untuk telur, pukul 2 biji telur. Bu Manis guna panggil ni, pemukul macam tu je. Pukul macam kita nak buat telur dadah tu kan, tak payah nak sampai kembang pun. Kemudian boleh masukkan 1 penutup kecil esen vanila. Bu Manis boleh terlupa lah pula esen vanila ni kan. Nanti kawan-kawan masuk tau, baru sedap lah. Okey, ni lagi sedap lah kalau kita bubur esen vanila tu. Tapi kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah juga. Kemudian bolehlah masukkan kita punya telur tu kat dalam adunan kita punya coklat coin dengan butter dengan kita punya brown sugar tu kan. Gaul bagi rata, bagi semua adunan tu rata, bagi orang kata campur elok lah. Untuk telur tu kan, Bu Manis guna telur grade B tu, tak besar sangat, tak kecil sangat kan, grade B. Lepas tu kawan-kawan masukkan telur tu masa kita punya adunan coklat tu ada suam-suam macam tu, bukan yang panas-panas tu tau. Kemudian gaul-gaulkan rata lah macam ni. Tekstur dia nanti jadi macam ni. Macam tu. Macam ni kira dah okey dah lah. Lepas dah buat macam ni, bolehlah kita nak masukkan kita punya adunan ni kat dalam kita punya tepung kering tadi. Tepung yang kita ayat tu kan, tepung gandum, serbuk koko, baking powder, garam tadi kan. Masukkanlah macam ni. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan nak masukkan kita punya adunan kering tu kat dalam adunan basah pun boleh juga. Kini lagi orang kata lagi bersih lah bekas tu nanti kan. Bu Manis bukan tak nak masuk kat dalam Bu Manis punya yang bekas periuk ni sebab macam kecil. Semua yang takut tak cukup pula kan. So Bu Manis masuk je dalam kita punya bekas ada tepung kering ni. Gaul-gaulkan lah bagi rata kita punya bagi campur elok kita punya dua-dua adunan ni. Macam ni lah lebih kurang dia punya tekstur dia lepas kita dah campur adunan basah dengan adunan kering tadi. Nampak macam dodol kan, tapi bukan. Sebab tu lah nanti kita punya
rasa kek brownies tu kan kenyal macam tu, walaupun kita guna tepung gandum je. Macam ni nampak tu adunan dia dah tak lekat dah dekat kita punya bekas plastik tu. Dia macam dodok cair sikit kan. Dah boleh dah transfer masuk dalam kita punya loyang. Untuk loyang ni Bau Manis guna 8.5 kali 8.5 inci. Memangnya murang guna loyang besar supaya nanti kita punya kek brownies tu ada nipis, tak tebal sangat kan. Bau syok makan. Buat atas tu crunchy, kat dalam tu dia macam kenyal macam tu. Betul. Bolehlah gunakan api atas bawah. Masuk kat tengah-tengah tu kan, bakar 175 darjah Celsius 35 hingga 40 minit. Bergantung kepada oven masing-masing lah. Ketuk-ketukkan macam ni sikit tau. Kemudian bolehlah masukkan kat dalam kita punya oven. Alhamdulillah, inilah kejadian kita punya kek brownies selepas kita bawa keluar daripada oven. Nampak tu atas je dah ada kedut-kedut macam tu kan. Tu belum kita bawa keluar daripada loyang lagi. Nanti kalau kita bawa keluar daripada loyang, dia automatik akan ada yang kedut-kedut macam tu. Sebab dia dah, orang kata dah crunchy kat atas macam tu kan. Macam ni lah lepas kita dah bawa keluar daripada loyang, letak kat atas tray macam tu. Nampak tu dah ada kedut-kedut dia. Memang cantik je kejadian dia. Alhamdulillah. Nanti kawan-kawan bolehlah cuba tau. Kemudian macam ni Bau Manis potongkanlah ada jadi 4 bahagian macam ni. 4 orang kata 4 kali 4 macam tu. So dapatlah nanti 16. Dapat 16 keping kita punya kek brownies tu kan. Nampak kejadian dia cantik je. Alhamdulillah. Dah macam ni bolehlah kita nak dekoratekan kita punya kek brownies ni, ataupun nak makan macam tu pun boleh. Tengok tekstur dekat dalam tu. Kat dalam dia memang kenyal macam tu. Cantik je kejadian dia. Tak sabar nak makan buka puasa nanti kan. Memang sesuai sangat dijadikan orang kata juadah nak berbuka puasa sebagai dessert ataupun nak jamu masa hari raya nanti. Untuk dia punya decoration atau tambahan rasa tu kan, Bau Manis guna peanut butter. Peanut butter yang dah siap beli kat kedai tu je. Bau Manis piping kan macam ni. Buatlah corak macam mana yang kawan-kawan suka, ikut kreativiti masing-masing kan. Bau Manis pun tak adalah panjang sangat. Bau Manis cuba-cuba je buat ni. Buatlah sampai habis kita punya kek brownies ni. Tapi kalau nak makan macam tu pun dah sedap dah. Dan ni untuk sebagai tambahan je lah. Kemudian nak lagi sedap kan, bolehlah letakkan sea salt sikit, ala garam laut tu lah. Garam putih biasa tu kan, orang panggil sea salt tu macam wow sikit. Letak macam, tapi memang rasa dia kan memang menambah rasa orang kata. Memang sedap kalau kita letak sea salt ni. Nanti kawan-kawan boleh cuba tau. Memang sedap, memang buah ni recommend lah untuk kawan-kawan letak juga sea salt kat atas tabur macam tu kan. Alhamdulillah, inilah kejadian dia. Memang sesuai sangat jadikan dessert buat berbuka puasa nanti, ataupun nak jadikan juadah, nak jamun masa hari raya Aidilfitri. Memang orang kata laju je orang makan kan. Dekat atas tu kedut-kedut crunchy, kat dalam kenyal-kenyal moist macam tu. Semoga kawan-kawan sukakan resepi kali ni ya. Dan semoga resepi kali ni memberi manfaat buat kawan-kawan menonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share and komen ya. Jumpa lagi di video seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.